Aku datang sebab pintu lama terbuka semula. Orang yang jaga air dulu dah lama mati, tapi sumpah dia masih hidup. Depa nak hang jadi penyaksi Zahid diam, tapi air matanya turun sendiri. Dalam hati dia berzikir tanpa henti. Allah, Allahu. Suara itu semakin jauh, tenggelam dalam bunyi air. Bila dia buka mata, hanya tinggal satu kelopak kemboja di atas tangga, putih dan sejuk. Dia ambil dengan kain seperti biasa dan campak ke sungai sambil berdoa. Pagi menjelang dengan kabus tebal. Burung pungguk masih belum berhenti memanggil, seolah-olah menunggu sesuatu. Tiba-tiba dari arah surau kedengaran jeritan. Zahid dan Pak Saleh bergegas keluar. Mak Cik Timah datang berlari, kain batiknya separuh terlepas. Pak Saleh, Haji Samad, anak Din Tebuk, Said, hilang dari semalam. Depa jumpa kasut dia di palung tepi sungai. Tapi suaranya terhenti, menahan tangis. Tapi di sebelah kasut tu ada bunga kemboja. Satu, letak atas kain putih. Semua terdiam. Zahid rasa darahnya berhenti seketika. Nama, kemboja dan kain putih bukan lagi kebetulan. Dia tahu sesuatu telah dipanggil. Haji Samad bersuara perlahan tapi tegas. Kita tak boleh tunggu subuh. Malam ni juga kita pi. Bukan cari di air saja. Kadang depa simpan di akar Tok Imam mengangguk. Aku tahu tempatnya. Di belakang Sungai Senja. Pagar lama tu dah pecah. Zahid memandang datuknya dan Pak Saleh membalas dengan pandangan yang penuh reda. Hang ikut aku malam ni, katanya. Tapi jangan banyak tanya. Bila depa panggil nama hang, jangan jawab. Bila depa tunjuk cahaya, jangan ikut. Zikir saja. Allah tu pelindung sebenar malam itu. Bulan purnama berdiri tinggi di atas sungai tua, memantulkan cahaya seperti kaca cair. 4 bayang manusia bergerak perlahan di tepi air. Haji Samad, Tok Imam Zawawi, Pak Saleh dan Zahid. Di tangan Haji Samad, tongkat kemuning hitam dipegang teguh. Di pinggang Zahid, kain putih sudah dibacakan doa. Mereka tidak terus ke akar sena malam itu. Angin di tebing tiba-tiba bertukar arah, membawa bau lumpur yang berat. Tok Imam berhenti menunduk, kemudian berkata perlahan, belum masa lagi. Air belum reda, tanah belum izin. Haji Samad mengangguk. Dia tahu maksudnya. Mereka berpatah balik ke rumah Pak Saleh. Malam ni kita siapkan pagar doa dulu.